Filem ni dia adalah sebuah filem Tron yang paling tak terasa macam Tron. Hey, what is up my good people? Aku dan juga geng-geng Basport baru saja lepas menonton premiere screening filem Tron Ares. Ini adalah merupakan filem ketiga dalam franchise Tron selepas Tron yang pertama pada tahun 1982 dan juga Tron Legacy pada tahun 2010. Game on, old friend. Apa aku boleh katakan adalah filem ni dia adalah sebuah filem Tron yang paling tak terasa macam Tron. Dia sebuah filem yang hilang nilai-nilai ketronan. You're messing with my Zen thing, man. Dekat dalam filem ni. Kenapa aku kata cerita? Okay, first of all, cerita ni dia tentang watak Ares, iaitu watak AI yang dilakonkan oleh Jared Leto yang ingin hidup di dunia realiti, ibarat macam sebuah ibarat Pinocchio nak jadi the real boy. So, imagine daripada jalan cerita macam tu, lepas tu dia cerita pula tentang ada CEO ni nak berlawan dengan CEO yang itu, nak mendapatkan teknologi ni. Bila aku cakap macam ni, maksudnya satu benda yang membuatkan aku rasa problematik dalam filem ni adalah dia punya plot yang sangat-sangat generik. Yeah. You basic. Sangat-sangatlah benda yang dah kita dapat dah sebelum ni. That's why aku katakan satu perkara yang paling aku kurang suka dalam filem ni adalah dia hilang nilai Tron tu. Essence of Tron tu dah tak ada. Seperti macam mana filem pertama dengan filem kedua, dia ada banyak cerita macam pasal computer science, all the mambo jambo apa semua kan, yang sampai buat orang tak faham. Oh, no. And people don't understand. Cerita ni tak, dia straightforward je. Aku rasa ni mungkin filem Tron yang paling senang dihadam oleh casual audience. Sebab aku yakin tak ramai orang yang suka filem Tron yang pertama dengan yang kedua. Yeah. True. Tapi yang ini, dia punya terlalu generik, terlalu jadi popcorn movie, sampai hilanglah keistimewaan filem Tron yang asal-asal tu semua. Walaupun filem yang asal tu, orang macam banyak tak apa faham ke apa ke, tapi dia jadi cult movie tau. Dia jadi filem yang macam orang boleh enjoy dengan essence yang ada dekat dalam filem tu. Dengan dia punya babak light cycle, dengan babak pertarungan IDDs apa semua kan. I don't understand you at all. Dalam ni tak ada. Satu pula, lagi satu pula, bila dah generik, tambah pula lepas tu dia dah tak ceritakan pasal dalam The Grid. Maksudnya 80% of this movie lebih pada dekat real world. Macam compare dengan Tron Legacy, almost 80-90% dalam The Grid. Tapi ni bila kau bawa ke dunia real world, again lah, hilang lah the essence of Tron tu. Yeah, well, that's just like your opinion, man. Dia nak cuba sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang baru tu dia follow benda yang paling senang dengan benda paling generik, benda yang paling memang dah ramai orang buat. Sudahnya dia dah tak jadi special. Dia dah jadi macam popcorn movie biasa je. Dan aku rasakan kenapa benda ni jadi macam ni disebabkan yang ketiga yang aku kurang suka dalam filem ni adalah pengarah dia, Joachim Ronig. Aku tak tahu macam mana nak sebut nama dia. What's going on here? Let's face it, this is not the worst thing you've caught me doing. Dia sebelum ni pernah mengarahkan filem Maleficent 2, mengarahkan filem Pirates of the Caribbean 5. Sudah banyak mengarah filem sequel, tapi bila filem-filem sequel yang dia arahkan tu, filem-filem sequel yang tak boleh surpass predecessor dia, tak boleh surpass filem-filem sebelum tu. Macam Pirates of the Caribbean 5 adalah Pirates of the Caribbean yang paling rasa generik seperti filem-filem Pirates of the Caribbean yang sebelum-sebelum tu. Sama juga dengan Maleficent. So, dia tak macam pengarah Tron Legacy, iaitu Joseph Kosinski. Walaupun, kalau ikutkan Tron Legacy tu antara filem pertama kalau tak salah aku, untuk Joseph Kosinski. Tapi lepas tu, Joseph Kosinski ni dia ada visionary tau. Dia ada visionary, so lepas tu kau boleh nampak dia arah filem apa? Dia arah filem F1, dia arah filem Top Gun Maverick. I have to admit I wasn't expecting an invitation back. So identity dia tu remain ada. Apa identity yang ada pada pengarah Tron Ares ni adalah, and I'll have one of the vanilla bullshit. Membikin sebuah filem yang terlalu dicelup
oleh filem-filem Hollywood yang lain macam Terminator, macam Pinocchio, macam Frankenstein Monster apa semua tu. Jadilah filem Tron Ares ni. Dan kalau nak kata benda yang paling aku suka dalam filem ni, aku rasa ni semua orang setuju adalah dia punya visual effect yang memang sangat-sangat cantik. Kalau korang layan ke IMAX ke atau IMAX 3D ke, aku recommend untuk tonton dekat pawagam yang besar. Nice. Untuk menikmati keindahan visual effect yang ada dekat dalam filem ni. Malahan itulah memang perkara utama kalau kita tengok mana-mana filem Tron pun, because of the visual. Pretty good. Dan juga music score daripada Nine Inch Nails yang sangat-sangat membuatkan kita rasa immerse dengan apa yang ditunjukkan dekat dalam filem ni. So, bila ada babak aksi ke apa ke, memang aku terserap masuk. Memang aku rasa macam, dalam dunia Tron kan, dalam dunia tu. Tapi bila sampai part-part dia menceritakan yang benda-benda yang generic aku cakap tadi tu, dia jadi droning, dia jadi macam bosan pula. I just realized I can sleep with my eyes open. Rasa macam mengantuk pula. So, yes, untuk filem ni, aku rasakan bukanlah sebuah filem Tron yang boleh jadi cult movie seperti filem dia yang sebelum-sebelum ni. Yeah, well, that's just like your opinion, man. Dan aku boleh bagi rating untuk filem ini sebanyak 6.5/10 bintang. Enjoy guys.